cara untuk kata nasib baik dalam English. Yang pertama, that was a close call. Yang ini kita guna bila sesuatu perkara tu dia hampir berlaku tapi kita sempat elak. Contoh dia, the deadline was a close call. Glad we made it. Maksudnya deadline tu dia hampir je. Tapi nasib baik kita sempat. Yang kedua, good thing we caught that in time. Yang ini bila anda ataupun tim berjaya detect something yang besar dan selesaikan masalah itu sebelum dia menjadi lebih teruk. Contoh dia, good thing we caught the error before the submission. Maksud dia, nasib baik kita perasan kesalahan tu sebelum kita hantar. Yang ketiga, luckily it worked out. Yang ini untuk situasi yang kita tak jangka tapi ianya berakhir dengan baik. Contoh dia, we had no backup plan. Luckily it worked out. Maksudnya, kami tiada backup plan. Tapi nasib baik ianya menjadi. Dan yang keempat, crisis averted. Yang ini anda guna bila nak kata yang anda berjaya elak satu masalah yang besar. Contoh dia, the client almost cancelled, but we fixed it. Crisis averted. Maksud dia, klien tu dia hampir je nak cancel benda tu. Tapi kami berjaya betulkan. Krisis berjaya dielakkan. Mungkin ada yang biasa gunakan lucky me bila nak kata nasib baik dalam bahasa Inggeris. Ayat tu dia tak salah tapi dia sound sedikit casual. Jadi kalau anda sebagai manager ataupun team leader, sangat penting untuk anda gunakan ayat yang sesuai dengan situasi bila anda nak luahkan rasa lega depan tim. Banyak lagi frasa yang macam ni yang anda boleh belajar dan jika anda berminat, anda boleh join grup Nak Yakin Speaking dengan kami. In the meantime, anda kena tahu